saya hadapi sekarang adalah kencing manis, dan di samping kencing manis saya ada mengidap gatal-gatal kulit, eczema. Okey. Setelah saya menggunakan Integra H2 Odd ni, yang mana saya dapati diri saya ada perubahan dari segi kulit. Contoh pada kaki saya dulu hitam-hitam, dia dah mula nampak cerah. Kemudian saya ada mengidap gatal-gatal celah kaki berair. Saya menggunakan sabun Kaolin Odd 2 kali sehari, pagi dengan petang. Kemudian saya gunakan propolis. Okey, yang mana didapati kaki saya yang berair, celah-celah kaki saya yang berair itu dah mula kering, dan yang hitam tu mula nampak putih, dengan asbab lah yang saya ambil 2-3 barang yang saya sebutkan tadi tu. Badan dari segi tenaga, insya-Allah kita lebih bertenaga. Kalau tidak, biasanya kalau pada tengah hari kita ada rasa letih, ngantuk, ya, kalau nak tidur. Yang kencing manis ni biasa macam tu lah. Lagi satu, sendi. InsyaAllah sendi. Sebelum ni doktor pun pernah tahu saya naik tangga dulu kan, saya ada sakit-sakit. Sekarang ni boleh katakan dah 70% beransur baik.